Anggur sedap. So jom kita buat candy crabs atau gula-gula anggur macam itulah. So jom, jangan lupa subscribe, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jom kita buat benda yang viral ni. So ni paling senang mudah saya buat. Dan saya beli anggur. Saya tengok anggur ni murah, dalam RM7 sebekas ni. Saya tak sure berapa gram, tapi selalunya saya dapat yang besar, ni dapat yang kecil. Bila saya makan ada 1 biji. Tapi tak semualah 1 ke 2 biji macam tu ada dia punya biji. 1 biji macam tu. Saya tak tahulah apa grade untuk anggur ni. Tapi kalau korang boleh bezakan, korang bolehlah beli. Anggur sebenarnya tak kisah korang nak pakai anggur mana, tapi better yang tak ada biji lah. Okey, so kita basuhkan dulu. Pasti kena basuh bersih-bersih sebab dia amat-amatlah kotor. So kita basuh dengan air yang bersih, gosok-gosokkan ni. Untuk rasa ni saya boleh bagi 4/10 macam itulah. So ni kita teruskan air dia. Dan kita kena keringkan betul-betul. So korang boleh tengok air yang kotor ni. Nampak tak? Korang bilas lah banyak kali, okay? Buang betul-betul. So kita keringkan. Sebelum kita nak guna dia, memang kena keringkan dulu betul-betul. Sebab nanti dia tak akan melekat dekat kita punya gula-gula. Okay? So ni kita ambil tips yang paling murah, murah. Dan korang boleh rasalah sama je. So ni saya guna ais. Tapi kalau tak ada benda ni tak ada masalah. Saya cuma nak cepatkan dia beku saja. Tapi better tak payah pakai ais lah. Nanti dia akan berair dan menitis air. Begitulah. Kalau nak okay. So kita cocokkan dia dulu. Dengan lepas dah kering, korang cocoklah dengan lidi. Tak kisah pakai lidi apa pun. Janji nanti kita nak celur dia senang untuk pakai lidi ni. Okay. So saya pilih yang bulat-bulat, yang cantik. Sebab tak berapa bulat lah. Tapi dengan saya punya anggur ni tak berapa besar saya dapat. Sebelum ni besar. So ni saya pakai gula-gula ni sahaja. Memang mudah. Korang nak dapat kedai eko pun boleh. Dan dapatkan kat mana-mana untuk gula ni boleh. Korang boleh pakai warna kegemaran korang. Dia ada 2. Satu anggur dan satu strawberry. Saya dapat strawberry je. Tapi memang banyak untuk guna dia ni. Terpulang pada korang. Tapi bagi yang saya ambil ni tak banyak. Dalam 60 biji macam tu lah. So korang kena buka lah satu-satu macam ni. Saya tak tahulah yang korang yang buat video yang banyak tu, korang boleh buka satu persatu. Memang terbaik lah. So ni kita letak dekat kuali yang tak melekat. Okey. Dan buka api yang perlahan. Maaf, kuali yang tak melekat saya yang paling baik ni je yang tinggal. Besar. So saya terpaksalah guna yang ni. Yang lain semua dah tak boleh, dah rosak kuali tu. Dah bercalar-calar, takut saya benda tu melekat. So ni kena api yang sedang, tidak boleh api yang kuat. Memang makan masa yang lama, tapi kena perlahan. Api yang perlahan lah. So kena tunggu dia sampai dia cair. Okey, tips ni korang kena cairkan sekali saja. Korang kena buat cepat-cepat. Tak boleh banyak kali cair, nanti dia akan rasa pahit gula tu. Untuk sekali je cair. Okey, so saya bagi korang tips. Kalau korang dah cairkan, korang cepat-cepat gaulkan dengan korang punya anggur tu. Tak perlulah buat corak-corak yang saya ajar ni. Okay? Untuk mengelakkan gula korang keras dan korang akan panaskan balik, dia akan rasa pahit dekat situ. So saya akan pakai lidi. Tolak-tolak macam ni bagi dia cepat cair lah. Okay. So ni saya buat sikit, tak banyak. Untuk nanti saya akan tunjuk berapa biji yang saya dapat buat. Kalau nak buat banyak, dalam 10 biji memang kena banyak candy kita pakai. So ni kita amat mudah. Kita ambil yang simple, mudah. Tak perlu beli macam-macam. Kita buat yang ni, yang dengan viral ni. So kita tunggu. Memang makan masa yang lama. Jangan pandai-pandai kuatkan api. Okay. Pakailah sudut atau lidi atau chopstick macam ni. Untuk mengelakkan dia melekat lagi banyak dekat korang punya senduk tu. Sayang pula kan. Okay. So korang boleh tengok ni saya dah cut banyak. Ni saya cuba sikit. Tengok dia dah cair ni. Kalau korang tengok dah cair macam ni, korang boleh je salut dekat korang punya anggur tu. Sebab dia tak boleh banyak kali nak cair. Nanti dia pahit. Kena buat kerja memang dengan
kena buat kerja dengan cepat. So pastikan korang punya anggur tu dah kering. Ni saya test dulu satu. Saya nak dia sejuk tu, saya celupkan dia dengan ais. Tapi kalau tak ada ais tak ada masalah. Korang letak ke tepi je, nanti kejap je dia sejuk. Okey. Untuk kalau korang buat candy ni, dia memang kena masuk peti ais. Gula ni pun dia akan cair juga. So better masuk dalam peti ais lepas korang dah buat. So ni saya testkan dulu. Okey lah ni, dah boleh guna lah. Bila korang dah angkat dia automatik dia akan mengeras tau. Dia cepat sangat keras. Tapi dia keras, dia masih lembik. Keras dia masih lembik. So tu saya celup dalam ais tu, bagi dia beku dekat permukaan depan dia tu, bagi dia tak leyuk jatuh ada permukaan bawah lagi melepih macam tu. Saya nak nampak bulat, sebab tu saya letak ais. So ni dia dah cair, kita teruslah bulatkanlah dengan anggur kita. Korang bulat macam ni je lah. Okey, macam ni. Janganlah celup lagi. Nanti dia akan jadi tebal. Okey, tak perlu ambil sudu letak dekat anggur korang, tak perlu. Korang buat macam mana yang saya buat ni. Ni tips yang paling korang kena ikut. Kalau korang tak buat macam mana saya buat ni, kalau nak letak sikit tu boleh lah, nak tutup warna hijau tu bagi cantik kan, letak kat hijau tu macam tu. Tapi kalau korang buat masa panas, buat macam saya ni, dia tak akan jadi corak. Dia tak akan jadi corak. Saya mencuba, saya tak pernah buat benda ni. So saya akan tunggu dia sejuk dulu, baru saya akan buat corak. Tapi better korang janganlah buat corak. Nanti korang punya gula ni akan mengeras dan susah korang nak cairkan balik, dia dah tak sedap. Dia dah rasa pahit macam tu. Dia boleh cair sekali saja, sebab tu kena buat brownie cepat sikit. Kalau ada lebih, barulah boleh buat corak. Saya akan celupkan dia, bagi permukaan atas tu dia beku. Okey. Bila korang dah keringkan dia, korang kena pindah kat tempat lain sebab dia ada berair. Ais tu akan keluar, dia akan berair. So korang kena pindah-pindahkan dia. Okey. So ni okey. Saya buat lagi, dan saya akan tambah warna lain untuk nampak lebih menarik saya punya gambar. Nanti gambar saya tak lawa, korang tak ada nak singgah-singgah kat saya punya video ni. So tu yang dah kering, yang saya celup dengan ais. So saya tambah warna sedikit, dan saya buat kat dia punya atas tu corak. Viral kan corak dia macam tu, so kita buat lah. Okey, so ni dah siap kita punya gula-gula. So saya akan keraskan dia dekat peti ais dulu, baru saya hidangkan dan ambil gambar. Begitu. Okey, untuk nampak tekstur yang rata, yang cantik, yang kilat, korang kena letak sekali je salut dia. Memang agak keras sedikit, dia tak seperti macam coklat. So pandai-pandai korang lah masa panas tu. Okey, so ni dah masuk peti. Tadi saya dah buka kan, saya asingkan, saya takut dia melekat. Masa tu dia masih melekat lagi, so saya asingkan balik, saya letak kat peti, dan saya baru hiaskan dia. Begitulah. Okey, pastikan dah sejuk, dah cantik, dah berkilat, barulah korang hiaskan dia. Okey, bolehlah hiaskan dengan korang punya candy-candy tu. Tabur-taburkanlah gula. Kalau korang nak time korang buat tu, korang salut dekat asam gula-gula macam saya buat ni pun boleh. Tapi masa panas-panas tu lah, korang terus celupkan dia dekat gula-gula yang ni, baru dia melekat. Okey. Saya tak dapat nak buat video untuk nampakkan gula-gula tu tadi, sebabnya kena buat cepat. Saya tak nak gula-gula ni nanti dia keras dan dia akan pahit. Kalau korang tak nak cepat buat macam ni pun boleh. Dia tak salutkan semua. Sebab kalau korang salut semua, dia agak manis sedikit lah. So bila kita gigit gula-gula tu, gula-gula kalau kita gigit dia akan melekat dekat gigi tak. So saya tak suka lah. Untuk budak-budak suka kot. Untuk saya 10/4/5 macam itulah. So kita taburkan candy jajan yang asam-asam ni. So ni hasilnya guys. Selamat mencuba. Anggur, gula-gula anggur yang rangup gitu. Memang rangup. Saya tak tipu, memang rangup, sedap. Memang sedap. Cuma gula, kalau korang makan, korang gigit, apa rasa? Itu korang kena cubalah. Buat sikit je. InsyaAllah korang boleh rasa macam mana rasanya. Tu satu biji dapat tak? So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.